Perasan tak? Lagi kita abaikan, jauhkan diri dari masalah tu, benda yang buat kita marah, buat kita sedih, masalah tu jadi lagi besar. Kita ingat kita jauhkan diri, kita abai dari benda tu, ataupun kita busykan, kita distract diri kita buat benda lain. Kita ingatkan masalah tu hilang macam tu je. Tapi makin besar. Perasan tak? Ramai dari kita suka distract diri. Sama juga macam Fiza, okay? Fiza cakap macam ni bukan sempurna. Dia atas pengalaman Fiza sendiri. Mungkin ramai yang tak sedar. Sebab kita manusia, kita selalu lalai, lupa. Ada masalah yang boleh kita berdoa, kita lepaskan kepada Allah. Sebab kita tak tahu nak, kita dah cuba macam-macam, tapi tak jumpa jalan keluar dia. Kita doa, ya Allah, aku dah penat, aku dah cuba semua benda, tapi tak ada jalan keluar. Aku lepas kepadamu, ya Allah, aku redha, aku lepas kepadamu. Lepas tu, beberapa hari, lepas minggu, ada jalan keluar. Semua jadi mudah. Yang tu benda lain. Kalau masalah ni kita lepas kepada Allah, 98%, tapi kebanyakannya untuk di Fiza, pengalaman Fiza, selalunya memang selesai, mudah, jumpa jalan keluar. Tahu nak buat apa dah, minta dengan Allah, menangis-nangis, luahkan dekat Allah, lepaskan, terus dapat jalan keluar. Allah bagi ilham, orang terdekat datang, tiba-tiba dia bagi nasihat, dia bagi jawapan sesuai yang Fiza minta dengan Allah tu. Allah hadirkan jawapan, jalan keluar, solusi, banyak cara. Kadang-kadang dari orang terdekat datang, tiba-tiba bagi nasihat. Kenapa nak bagi nasihat ni? Dia cakap tak tahu, tergerak hati. Tergerak hati, tiba-tiba teringat muka you, terus nak bagi nasihat. Tak tahu kenapa. Sebab Allah yang gerakkan hati dia. Boleh jadi orang yang tak kenal, stranger, datang, bagi nasihat, bagi teguran, bagi jawapan yang kita minta dengan Allah tu. Stranger, tak kenal. Macam ni orang ni boleh bagi jawapan dekat kita. Semua kerja Allah. Kerja Allah, kita lepas kepada Allah. Surrender, let go to Allah. Satu, keajaiban, miracle, blessing bermula. Makin kita lari dari masalah tu, makin diikut. Makin besar. Diri pun cuba distract, berikan perhatian dengan benda-benda yang tak berfaedah. Ambil benda-benda terlarang, sakitkan diri sendiri sebab nak alihkan perhatian tu. Tak nak nampak, tak nak tengok masalah tu. Tak nak tengok benda tu kecil. Kita lari, dia ikut, jadi besar. Salah siapa? Berhenti, tengok masalah tu,